Jadi dua perkara ini Allah menjanjikan sesuatu yang sangat besar. Apa benda tuan-tuan? Iaitu a'zamu darajatan 'indallah. Allah memuliakan, Allah besarkan darajatan 'indallah, darjat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak kau darjat di sisi Allah? Tak nampak. Bapa tak nampak? Sebab maknawi tadi kita nak bagi kena dengan kita dulu baru nampak. Dia super dengan kasih saya lah. Ada anak ni, dia tengok kita mak pak tak saya dia tak nampak. Nak nampak lagu mana? Kena bagi rasa. Nak rasa lagu mana? Kena buat dua perkara tadi. Pertama jihadun, yang kedua niat tu kena ada. Bila kita ditingkatkan, dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan satu perkara pula, wa ulaika humul faizun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita sebut untung ni, tak ada lah benda kita tak saya tolak. Orang nego nak untung. Orang nane baru ya sekarang nak untung. Padahal dia murah dah ni. Nak untung. Nak gapa-gapa pun nak untung. Jadi bila kita nak untung, itulah yang dituntut di dalam agama. Hijrah yang perlu kita lakukan adalah hijrah maknawi.